Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Welcome back my YouTube channel. Dah lama tak buat YouTube. Okay geng, hari ni kita nak pasang water filter. Okay, ni water filternya. Okay, water filter untuk mesin basuh geng. Okay, ni batang dia yang kita akan sambung sekejap lagi. Okay, ini konektor. Konektor ni saya beli dekat Mr. DNY. Nanti saya tunjuk lah. Okay, dia punya barang benda macam mana. Okay, kita akan pasang kat situ. So sebab dia datang tak ada benda tu geng. Okay, kita akan buka ni. Okay, pipe daripada mesin basuh ni kita akan letak kat situ lah. Okay, buka macam ni. So itu pun kita akan buka. Okay, kita akan buka. Tengok sekejap lagi. Okay, sekejap alright. Ni benda ni yang kita sambung kat sini. Dan itu kita akan buka. Kita akan sambung kat sini. Kita sambung kat situ lah. Okay, dah buka dah ni. Okay, saya dah buka dah. Okay, so next kita akan pasang kat situ. Okay, tu yang kuning ni dia punya macam spana dia lah geng. Okay, spana dia untuk pusing benda tu. Okay, so memang permanent ada kat situ. Okay, nak buka senang, nak pasang senang. Macam tu, pusing macam tu. Dia macam spana dia lah. Okay, pusing ketat-ketat sampai ketat. Okay, kalau dah rasa ketat-ketat tu dah okey lah geng. Okay, ini water filter. Okay, dia datang dengan penutup dia lah geng. Yang warna hitam tu penutup. Just buka je lah penutup dia tu. So yang itu kita akan pasang kat sana. Okay, kita pasang macam tu lah. Okay, nanti dia ada satu gasket. Gasket dia warna putih geng. Okay, gasket warna putih dekat atas tu. Kejap lagi tengok kejap lagi. Ni dia punya gasket. Okay, dia duduk dekat dalam tu. So nanti kita akan ketatkan, so air tak akan keluar lah, tak akan leaking lah. So tak perlu nak pasang lagi macam yang tip putih tu. Semacam ni. Okay, so kita pasang. Alright. Okay, dah pasang geng. Okay, dah pasang sebab sorry lah. Okay, tadi kamera dah hang dah kameranya. Okay, kejap. Okay geng, tu dia penyambung dia. Saya dah sambung dah. Okay, so kita try dulu air keluar. Kita try air on air. So macam tu lah keadaan dia geng. Okay, sebelum masuk pergi mesin basuh dia akan tapis dulu lah. Okay, konektor yang saya tunjuk tadi, yang ini kita akan sambung kat situ lah. Okay, benda ni beli dekat Mr. DNY geng. Beli benda dekat Mr. DNY. So kita pasang dalam tu pun ada getah. Okay, dia macam gasket. So just ketatkan saja. Tak perlu nak pakai tape putih tu. Ketatkan pakai plier nantilah. Okay, biar dia kuat sikit. So okay, kita just pusing nanti. Pakai ni lah. Saya ketatkan pakai benda ni. Dah ketat. So okay, kita try air keluar. Macam tu lah. Okay, dah try nanti baru kita masukkan dia punya piping daripada mesin basuh tu. Ni dia. Ni dia. Okay, just tolak je sebab dia jenis main lock macam tu. Okay, dah. Inilah hasilnya geng. Okay, so lepas ni nanti kalau nak cuci tak adalah baju air kotor. Okay, so nak beli geng, okay, boleh grab dekat Shopee atau link saya standby dekat video ni. Okay, lock tu memang permanent, memang tak berkeluar, memang macam tu. Okay, so nanti nak pasang, nak buka senang geng. Okay, geng, jumpa next video. Assalamualaikum.